Saya nak cerita macam mana selawat ni dia boleh membuka jalan dan bagi penyelesaian dekat kita tanpa kita fikir macam mana cara kita nak keluar daripada masalah. Saya ada satu masa dulu, saya ada buka kedai lingkup, berhutang, sampai nak bankrupt semua. Memang tak ada modal. Memang tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak buat apa. Jadi saya perbanyakkan selawat. Saya betul-betul perbanyakkan selawat. Selawat je sepanjang hari. Apa yang berlaku, Allah Ta'ala bagi satu video. Saya selalu tengok YouTube kan, ceramah ustaz-ustaz semua. Keluar satu video daripada Ustaz Badli Shah Alauddin Tok Bad kan. Ceramah pasal macam mana Saidina Abdul Rahman ni dia mulakan perniagaan dia. Dia beli unta, dia jual unta. Dia beli unta, dia jual unta. Saya pun dah dengar cerita ni lama dah. Tapi hari tu Allah Ta'ala bagi kefahaman yang lebih kepada saya. Saya tengok tu macam ni rupanya Saidina Abdul Rahman mulakan perniagaan dia. Saya pun lepas dapat kefahaman tu menangis saya. Hari-hari saya menangis, ya Allah, kau bagi apa ni ya Allah, kau bagi apa ni ya Allah. Jalan keluar untuk saya dengan selawat je. Lepas tu apabila saya dah dapat kefahaman ni macam mana mulakan bisnes, saya buat bisnes tanpa menggunakan modal. Saya start bisnes servis cleaning hotel ni, memang 1 sen pun saya tak pakai. Tapi Alhamdulillah boleh jayakan satu perniagaan tanpa menggunakan modal dengan Allah bagi kefahaman, jalan keluar dengan kefahaman je disebabkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Saya nak cakap macam mana pun susah kita nak gambarkan benda tu, melainkan kita betul-betul buat. Baru kita dapat rasa macam mana manisnya selawat yang Allah bagi jalan keluar yang kita tak pernah fikir. Tak pernah fikir pun kita nak buat bisnes tu, tapi Allah Ta'ala mudahkan je sampai kita jayakan satu perniagaan tu. Masya Allah.